Biasanya family perempuan yang nak grand-grand, tapi kadang-kadang ada juga family lelaki yang nak grand-grand. Kita tengah cakap pasal majlis perkahwinan ya. Now benda ni tak salah nak buat grand-grand. You ada duit, you buatlah grand-grand. Mak bapak you, jutawan, nak buat majlis 200,000. Go ahead, I kenal personally orang yang buat macam ini. Mak bapak dia yang bayar. Bukan mak bapak dia suruh you pergi ambil pinjaman, berhutang ya, untuk bayar majlis perkahwinan korang yang grand-grand tu. So this is where kita kena ukur baju di badan sendiri. Mesti korang dah pernah dengar lah ayat ni dah, bosan dah. Tapi korang kena tahu kalau korang tak buat benda tu, korang tak pilih pasangan yang sekufu dengan korang, masalah nak buat grand atau tak grand, waktu nak kahwin ni, majlis perkahwinan ni, hanya satu masalah dalam 10,000 yang you akan hadapi di masa akan datang. Sebab kena faham bila you kahwin, you bukan kahwin dengan pasangan you tu je. You kahwin dengan family dia juga. Let's say lah, you menjaga duit you. You tahu duit you pergi mana. Tiap kali you spend, duit tu ada purpose dia. Ada orang kata you kedekut, tapi peduli apa? You tahu you bukan orang kaya, you bukan gaji besar sangat pun, so you kena make sure duit you tu dijaga dengan baik. Tetapi you kahwin dengan pasangan yang boros. Ataupun pasangan tu maybe tak boros, tapi keluarga dia yang boros. Tapi to be honest, itu bukan masalah dia. Masalah dia adalah dari segi penjagaan kewangan. Duit banyak macam mana pun, kalau you tak jaga betul-betul, tak kena dengan cita rasa you. Contohlah, untuk kahwin ni, seorang kata nak majlis kecil, dia pula nak majlis besar-besar. Kalau awal-awal lagi dah bergaduh, lepas ni lagilah teruk. Cuba korang komen sikit lah. Waktu korang kahwin tu, korang perasan tak benda ni? Di mana korang punya bakal ipar, bakal mertua ni, dia ada cara yang you tak minat. So, what do? You teruskan ke tidak? Kalau you teruskan, apa jadi dengan you? You jauhkan diri ke? Or you tolerate je? I nak tahu.